Salaman ke alam. Tadi cikgu ada bagi tahu berkenaan dengan makam ataupun kubur arwah atuk kesayangan cikgu lah. Nama dia Daud bin Harun. Inilah makam dia. Dulu masa time cikgu selalu lalu balik sekolah tu kan, yang cikgu cakap cikgu selalu dalam jalan kubur tu sini. Sebelum tu dia tak ada lagi kat sini. Tapi bila dah yalah, manusia ni hidup pun akan mati. Jadi kat sinilah arwah atuk cikgu ditanam. Siapa yang melihat boleh hadiahkan Al-Fatihah kepada Daud bin Harun. Kata tadi ni anak kepada atuk cikgu lah. Tadi kata atuk daripada mana? Orang Aceh. Itulah. Keturunan Aceh. Keturunan Aceh. Jadi macam mana lagi dia berada di sini, biasa-biasalah. Cikgu cukup cikgu ceritakan itu sajalah. Keturunan atuk ni daripada Aceh. Alhamdulillah hadiahkan Al-Fatihah. Semoga ruh yang berada di sini semua dicucuri rahmat. Ini adalah moyang cikgu. Itu nama dia Leha. Lama juga, antara yang baik juga. Cikgu sempat ada bersama. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Salam ta'ala.